Korang perasan tak, hantavirus semakin merebak di negara-negara keliling kita? Indonesia melaporkan 2 kes disyaki hantavirus. Berikutnya, kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara diperkasakan. Singapura, Thailand dan Indonesia. Ini membuatkan negara kita juga berisiko terdedah dengan hantavirus ni. Hantavirus merebak melalui air kencing, najis ataupun air tikus yang dijangkiti. Korang juga boleh dijangkiti apabila menghidu habuk, tercemas masa membersihkan stor, gudang ataupun kawasan yang lama ditinggalkan. Perkataan hantavirus ni berasal dari kawasan Sungai Hantan di Korea, di mana tempat asal virus ni dikenal pasti. Simptomnya kelihatan seperti selsema, demam, sakit badan, letih melampau. Tetapi dalam kes yang serius, ia boleh menyebabkan masalah paru-paru dan kesukaran bernafas. Mengikut WHO, jangkitan ni tak mustahil boleh berlaku di antara orang sekeliling kita. Tapi risikonya sangat rendah. Tapi kita tetap perlu berhati-hati. Jadi, bagaimana cara untuk melindungi diri? Pastikan rumah sentiasa bersih dan bebas tikus. Tutup lubang atau laluan tikus masuk. Simpan makanan dalam bekas tertutup. Jangan sapu najis tikus secara kering. Sembur disinfektan dulu. Pakai sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan berisiko. Jika anda mengalami simptom selepas terdedah kepada tikus, segera dapatkan rawatan perubatan. Jaga kebersihan, lindungi diri, kekal selamat. #SearchPrihatin